Anwar Ibrahim cakap kedudukan Tengku Zafrul kekal sebagai menteri. Tapi UMNO pula minta Tengku Zafrul untuk letak jawatan. Jom kita dengar video daripada Anwar Ibrahim. Tengku Zafrul seorang menteri yang menjalankan tugas dengan sangat baik. Pelaburan kita ratusan bilion, banyak juga dikendali dengan usaha beliau, Matrit, MITI dan kerajaan. Sekarang dia memilih untuk memohon. Kita belum bincang apa-apa pun, biar dia menunaikan fardu haji, al-haji mabruran wa sa'i mashkuran. Jadi biar dulu dan tak payah umpamanya banyak sangat tafsiran yang kurang sihat. Orang ambil keputusan, kita hormatlah keputusan dia. Tetapi bagi pihak keadilan tentulah kita kena bincang dengan rakan-rakan dan fikir yang sebaiknya. Tapi soal kedudukan menteri itu tidak terjejas. Okey, dan kita mahu dia teruskan tugas kerana prestasi dia sebagai Menteri Pelaburan baik dan negara memerlukan sumbangan beliau. Hari ini kita nak upas isu panas yang sedang hangat di pentas politik negara. Tengku Zafrul dah pun lompat parti daripada UMNO kepada PKR. Tapi yang menariknya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan tenang menyatakan bahawa jawatan Menteri Zafrul tidak terjejas. Katanya pelantikan Zafrul sebagai menteri dibuat atas kapasiti teknokrat, bukan sebagai wakil parti. Jadi logiknya, bila beliau keluar UMNO dan masuk PKR, kedudukannya sebagai menteri tetap selamat. Lagipun Zafrul bukan dipilih ahli parlimen. Dia bukan dipilih rakyat melalui PRU. Maka tak timbul pelanggaran mandat rakyat. Tapi di sebelah pihak Presiden UMNO, Zahid Hamidi nampak begitu tidak senang. Nada dia agak terkejut bila Tengku Zafrul keluar UMNO tanpa meletakkan jawatan sebagai menteri penuh. Zahid Hamidi berkata kalau lompat parti itu semata-mata untuk kekalkan jawatan menteri, itu bukan keputusan berprinsip. Dan lebih mengejutkan, Zahid mendedahkan bahawa UMNO tidak pun dimaklumkan awal-awal tentang keputusan Zafrul terus umum melalui media sosial. Soalnya sekarang kalau betul Zafrul dilantik sebagai teknokrat, kenapa sebelum ni beliau diberi jawatan sebagai ketua UMNO bahagian Kota Raja? Bukankah itu petanda jelas bahawa dia memang wakil parti, bukan netral sangat yang macam didakwa oleh Anwar Ibrahim pada video sebelum tadi. Rakyat hari ini sedang bergelut dengan kos sara hidup yang makin menjerut. Minyak naik, subsidi ditarik, harga barang melambung. Pada masa yang sama, pemimpin politik masih sibuk memikirkan kedudukan dalam politik masing-masing. Yang lompat partilah. Yang terasa hati. Yang sibuk nak jaga kerusi lagi. Kita patut tanya, adakah jawatan menteri sekarang ni adakah benar-benar diberi atas dasar kelayakan dan integriti, atau sekadar balasan politik untuk menjaga kestabilan kroni? Kalau budaya lompat parti terus menjadi norma, sampai bila sistem politik kita nak matang? Apa dah jadi dengan akta lompat parti? Termaktub ke dengan isu perkara seperti ini? Saya tinggalkan semua soalan ini untuk anda jawab. Apa pandangan korang? Cuba komen sekarang. Assalamualaikum.